Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam strike, salam satu hobi. Terima kasih kepada korang semua yang telah menonton channel saya, Zoka on Fishing. Hari ini saya berada dekat Tanjung Langsat, rakit RZC. Ya, rakit ni baru diperbaiki. Nampak tak tu, baru, belum kering. Dan pagar pun belum kering, jadi memang betul-betul baru. So hari ini saya bersama dengan rakan-rakan ramai 8 orang termasuk saya. Dan hari ini sebenarnya saya ikut kita punya YouTuber Sisik Kumpau TV. So hari ni saya ikut dia lah, saya join dia punya review rakit ni. Jadi korang mana-mana yang nak tengok rakit ni, boleh tengok channel Sisik Kumpau TV lah. Sebab dia review rakit ni sepenuhnya, jadi aku cuma join je, aku just update video-video lah sikit, tu je lah. Tapi ini adalah merupakan trip penutup bagi Zoka on Fishing untuk tahun 2025, rakit RZC. So petang ni kita naik sampai besok lah, 24 jam. Kita tengoklah nanti ada hasil ke tidak. Jom kita ronda-ronda sekejap rakit. Let's go. Okey, angin agak kuat lah dekat sini, dekat bahagian Tanjung Langsat luar ni. Okey, ini dia Zoka Junior. Kita ada siapa, Nazrin pun kampung sini Cik. Masih Gudang lah. Ini kita punya kapten. Hai, korang kalau nak tengok review rakit RZ yang baru ni, korang boleh tengok channel Sisik Kumpau TV lah. Ni dia. Dan jangan lupa follow Abang Zoka on Fishing, ya, terima kasih kalau yang dah follow, yang belum follow boleh follow Sisik Kumpau TV dan juga Zoka on Fishing. Okey guys. Kimi akan review sepenuhnya rakit ni, jadi korang boleh tengok dia punya channel nanti. Okey, jangan lupa guys. Okey, kita ada sahabat kita lagi. Oh, dia terus jalan. Ya, mantap. Okey. Ni yang paling jauh ni sahabat kita ni, Iqmal daripada Melaka. Memang betul-betul Melaka ni datang sini tau. Dia kacau guys. Cari lawak sambutan. Oh, dia nak cari lawak sambutan. Sudah dapat pun. Dah dapat dah. Okey lah, aku tak review sangat lah rakit ni. So memang mantap lah. Papan pun rapat-rapat, yang susun cantik, terbaik. Bilik, toilet, dapur semua komplit lah. Korang boleh tengok kat channel Sisik Kumpau TV nanti. Okey, tadi aku baru naik rakit, dah ada lah sikit dapat. Tengoklah. Adalah manis-manis. Okey guys, stay tune. Nanti kita up lagi kalau ada naik. Okey, sekarang ni angin kuat dan air baru nak gerak surut. Ni tengah penuh ni sebenarnya. Biasalah tengah penuh, ikan pun senyap. Okey, apa-apa nanti tengok lagi kalau ada barang kita up. Bye. Okey guys, ikan tak makan, kita lah yang makan. Ni dari kita ada chef yang baju cerah sikit tu. Tu chef kita. Orang Melaka kau. Melaka yang main masak. Lemak ayam, masak lemak ceri api. Telur dadah. Makan ni. Duduk. Sini ada kosong sini. Sini ada kosong. Buka sikit. Loceng siapa lagi? Okey, kita makan dulu guys. Makan dulu. Kita punya ni. Sini kosong. Lagi sikit. Galah ni. Nasi mana kan? Yang ni ada lembik sikit. Okey. Ni makan. Ayah punya yang lembik pun boleh. Okey. Jangan. Perpaduan. Pari. Ini pari, ketam, belangkas. Dengan semua dia tahu. Tukar.
Tak lah. Uhui. Yang ni dapat macam ada. Biar sini. Orang makan dia pun nak makan. Okay guys, sekarang air laju macam torpedo dah dia punya pergi dia. So memang susah sikit lah nak mancing. Nak kena pakai ladung besar baru okey. Tapi tapi tengah kita orang makan-makan tadi adalah satu strike. Nazrin strike kan tukar. Dia dah seorang. Air tengah laju-laju ni dia dapat pula strike. Alhamdulillah rezeki dia. So sekarang nunggukan air slow dan pasang balik. Dia kata betul. Lebih kurang pukul 9.30 nanti. Harap-harap 9.30 nanti tu adalah penghuni dasar ni yang nak ikut naik. Okay guys, stay tune. Apa-apa ni kalau ada nanti kita update lagi. Mantap. Ya Alhamdulillah baru naik. Ini yang kita cari ni dari siang tadi. Siang tadi kita cari. Ada juga dia tebal pipi. Mantap. Mantap. Tunjuk. Tengok. Ada. Oh, mantap. Therapy. Oh, best. Oh, Glamour boh. Glamour boh. Itulah hasil-hasil wajib. Suka lah. Sisik tadi. Cantik. Oh, dia panjang kan? Panjang lah dia. Dia punya panjang. Nampak gaya telan dah. Potong lah. Ikan bal. Wih, habis bidan pula ya. Oh, 2 ekor. Ada lagi seekor. Ada lagi. 3 ekor. 3 ekor. Kembar. 3. Triple. 3 ekor. Dah habis. 3 ekor. Nak Bidan. Letak balik. Mantap. So ni sambil kita dapat kita melahirkan untuk anak pari. Ni bidan dia. Mana? Wow. Terima kasih. Kita tumpah. Mantap. Mana? Yo. Dah makan. Okay guys, sekarang dah pukul 1.30 pagi. Air okey, air gerak pasang dan tak laju lah, tapi berarus. Inilah time orang nak tidur sebenarnya. Rugi tidur. Cuma ikannya kurang makan lah. Apa pun tadi baru strike anak pari lah. Alhamdulillah ada rezeki lagi. Tengok lagi lepas ni. Hari ni air penuh nanti lebih kurang pukul 4 lah. Pukul 4 air penuh. Lepas tu dia gerak surut. Akan gerak surut laju. So tak boleh mancing lah lepas pukul 4 tu. Baru boleh tidur lah. So sekarang ni kita tunggulah hari ni apa yang ada. Lagi boleh bertahan mata ni, kita tahan dan teruskan berusaha ni. Kerja. Okey, apa-apa nanti kalau ada lagi hasil saya up lagi lah. Stay tune.
Yes. Okey. Ada barang. Ada barang. Oh. Sauk, sauk. 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 Tak tahu apa ni. Oh, jenak. Jenahak. Oh, jenahak naik. Mantap. Spot baik lah sini. Alhamdulillah. Pukul 1 Oh, besar. Oh, dia besar. Besar. Besar sah. Alhamdulillah. Makan kat Iman kat ni. Ha? Kat isi. Sampai. Mana apa? Udang pasir. Alhamdulillah. Tiba-tiba tali kendur. Ah, itu. Tali kendur. Aku nguruskan orang punya. Rahana, Rahana. Jenak, jenak. Sisik lah satu kali. Oh, eh. Oh, aku. Ada. Oh, pari. Hari lagi. Alhamdulillah. Oh, besar. Ada anak tau. Oh, pari, pari. Umpan masih ada lagi. Mantap. 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 Tak lagi, tak. Ada anak. Daripada memiliki umpan. Jangan pisau potong ya. Doktor ada doktor. Doktor tolong doktor. Hari kita kat rakit Tak, sauk. Sini. Ayak dia ni. Sok. Besar. Alhamdulillah. Mantap. Bersepari ni, bersepari. Ayak dia ni. Nak siap. Mari kedua. Mantap. Lagi. Alhamdulillah, pari kedua. Ada baby lagi ni. Last kita. Susah bukan. Dan grip ke? Dia. Alhamdulillah. Besi buat. Si. Cuba besi putih. Ya. Kita nak keluarkan dulu ni. Makan dulu. Sama makan dulu Oh, ada. Ada baby. Mana? Ada. Ada baby. Uish, 3 ekor lagi. 4 ekor. 4 ekor. 4 ekor baby. 4 ekor baby. Tak makan dulu. Bagi lepas saya dulu dah. Lepaskan dulu. Okey. 4 ekor babynya. Tu lepas kat sini. Oh, saya ni lah. Oh, besar. So. 4 ekor anak. Oh. Last people membesar dengan jayanya. Uish. Tak besar nanti. Jangan bully aku pula Alhamdulillah, pari kedua. Mantap. Mantap. Oh. Cair. Sauk. Nah, sauk bang. Oh, orang tidur boleh dapat ikan Hei. Uish. Rot bawah sikit. Oh, pari je. Sisik ni. Dia kau kat sini. Yes. Tak ada bunyi tapi. Bunyi ketat sikit.
Okey, tak apa. Sayang. Layan je. Oh. Oh, jenahak. Oh, besar. Oh, jenahak. Dah. Oh, besar. Oh, mantap. Alhamdulillah. Wah, kena tidur dulu kan. Dia bukan kena tidur dulu, kena tidur 2 kali. Apa ni? Udang kopek. Angkat. Jenak ke apa? Jenak. Oi. Udang Sau, kopek. Udang kopek dia bedal. Besar. Mantap. Baru betul air dia lah. Ha. Kau. Tengok letak kaki sebelah. Oh, Kaki besar. 44. Mantap bang. Alhamdulillah. Rezeki. Bau campur Bang lonceng ni ya. Alhamdulillah. Angkat joran. Tak apa. Hari ketiga. Mantap. Kasih buka dulu. Tangga. Entah. Tengok ada tak? Okey. Hari Ya. lagi. Alhamdulillah. Kan salah. Ada. Ada buka. Hari ni. Angkat sebelah. Apa nama? Gulung. Jangan apa tu? Alah duri ya. Alhamdulillah. Ambil talinya. Mana? Ini tak dapat ni. Duri bagus. Dah lupa mana? Naik atas. Angkat. Angkat terus. Baik je. Dia ikan spender. Wajib. Bagus. Okey guys, sekarang dah pukul 4 pagi. Betul ke? 4 pagi. Betul, 4 pagi guys. Air agak laju lah pasang. Mungkin sekejap lagi pun dah nak surut balik. Alhamdulillah dapat lagi ikan pari. Sekarang dah 3 ekor pari, 2 jenaka, 1 tebal. Alhamdulillah. Itulah setakat ni. Dan masih lagi mencuba. Kalau ada rezeki air laju ni, ya kita terima lah. Okey guys, stay tune. Tengok apa lagi yang ada. Sekarang yang bertahan ni ada 4 orang, yang lain semua dah tidur. Inilah yang di dalam. Okey, apa-apa nanti kita up lagi ya. Alhamdulillah guys, trip kali ni berakhir. Ada jam pukul 10 lebih. Kita tengok hasilnya lah. Banyak juga. Kita tengok hasilnya. Alright. Okey. Inilah hasil Dah mana? dekat Arzak Rakit C, Saya buka. Tanjung Langsat. Tengok pari ada 7 guys. Mana cara? Apa? Tu dia paling besar tu. Woi, gemuk. Ikan kolam tu. Ada 3 ekor tunggang, Ikan tapak. 1 tebal pipi. Yang lain glamour biasalah. Itu kan. Hoi, duri bagus. David. Baik banyak. Okey, itulah dia hasil trip kali ni. Alhamdulillah ada manis-manis. Atas krim oh.
Okey guys, itulah hasil untuk kali ni punya trip bersama dengan Kimi Cooper dari channel Sisik Kumpau TV. Korang boleh tengok review rakit RZC ni dekat channel beliau lah, Sisik Kumpau TV. Okey guys. Oh, ada lagi tu ke? Dia punya Oh, bukan 7 ekor. bukan dia simpan. Ada lagi guys. Dia sorok hasil nampaknya. Oh. Ada lagi. Lama banyak. Apa Tapi biasa kalau tengok orang mancing Oh, ada 5 ekor. Tu dia. 8 ekor pari tukar. Ada lagi Pari ke? lah. ada lagi. Okey guys. Ada. Okey. Okey guys, itu saja trip kali ni. Terima kasih kepada korang yang dah menonton Zulka On Fishing, yang selama ni support Zulka On Fishing di mana-mana media FB ke, TikTok, YouTube, IG. Terima kasih buat semualah. Okey, semoga korang yang selalu support Zulka On Fishing tu dimurahkan rezeki, diberi kesihatan yang baik, dan dipermudahkan segala urusan, InsyaAllah. Semoga kita bertemu lagi lah. Kalau ada rezeki mungkin minggu depan saya naik rakit JDT lagi. Mungkin kalau ada rezeki. Okey guys, terima kasih. Sekian saja untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cipu, 我是小王。 Ini dia kami. Ada 8 orang. Mantap. Dari pagi hingga malam, dari malam hingga pagi, hanya untuk mencari secabis strike. Zulka On Fishing. Zulka.